Hai, Assalamualaikum guys. Welcome back to channel Chamboy Gabang. Okay, tadi korang ada tengok video. Kalau ada tengok lah video Mel mengamuk nak penting sekolah, tapi papa paksa juga dia pergi sekolah. So sekarang ni kita on the way nak pergi ambil dia balik sekolah. Kita nak tengok macam manakah reaksi dia dengan papa. Dia marah dengan apa, dia ujuk apa nak ponteng tak dapat. Dia pasal buat puasa kan, dia mengamuk, dia pergi sekolah juga. So balik macam mana keadaan dia? Dia senyum ke, dia mengamuk ke, dia merajuk ke, tak nak cakap dengan bapa ke, macam mana? Dan apakah yang dia minta? Dia mesti minta sesuatu sebab dia kena paksa sekolah. Dia mesti minta sesuatunya. Belanja Mel ni, belanja Mel tu, bawa Mel pergi sini. Mestinya. Okey, budak-budak ni pun dah keluar sekolah. Kita nampak pula ramai-ramai. Mana pergi ramai? So insya-Allah balik nanti kita singgah kedai uncle yang bomba nak tangkap ular tu. Kita tanya sekejap uncle tu, ada tak ular dia? Kalau ada ular apa, besar kecil, macam mana, apa cerita kan? Mana ni? Hai. Dek, dah jam 5 tak keluar lagi? Mak? Komen tak keluar lagi. Jom kita pergi bengkel uncle tu. Tanya. Ada tak ular yang bomba tangkap tadi ataupun apa cerita lah, senang. Dia tanya dia. Kan? Ya. Tadi macam mana ular? Ada? Ya, orang datang itu benda tu duduk dalam. Ular tu? Kita kasih sumbat, jangan kasih dia keluar. Lepas tu? Lepas tu dia datang, dia cakap tara nampak ada belah, dia cakap benda tu duduk dalam, itu palang panjang. Kita sumbat sini, memang ada situ. Sekarang ada kat dalam tu lah? Ada dalam lah, kita mau kasih cara dia. Apa lagi, dia orang datang tengok, dia bawa ni yang begini macam ni. Yang pengepit tu? Itu saja dia jolo-jolo, dia pergi 3 kaki saja, mana boleh. Oh. Setelah dia cakap tak jumpa, kalau ada nampak lagi, dia terus call lagi. Dia cakap tak, okey lah. Kalau ada telefon Jai je lah. Mana? Jai. Jai pula. Siapa nama itu? Ni, Jumanto. Jumanto? Randon. Itulah Haji Musa pun cakap. Tersebut Jai pula. Jai tu dah arwah lah. Jom. Okey, cerita ular tu. Uncle tu kata bomba tu datang, jolok-jolok sikit. Lepas tu ular tu masuk dalam. Dah, dia kata tak boleh buat. Nanti kalau keluar, telefon bomba lagi. Lepas tu bomba tu balik. Macam itulah cerita tentang ular tu. So, dalam besi tu lagi lah. Hai Mel. Mel dah sekolah. Mel sekolah akhirnya. Taruh mic tu. Taruh. Ambak sini mic tu. Mel tak nak kawan papa guys. Dia tak bagi papa rakam suara dia. Mel akhirnya sekolah. Dah balik lah pun nampak. Kalau tadi Mel ngongak kat rumah, tak jadi apa. Pergi sekolah, alhamdulillah dah balik. Belajar tak hari ni? Tak belajar? Belajar ke tak? Mel berajuk guys, dia tak nak kawan papa guys, dia tak nak cakap guys. Cantik rumah tu Mel. Cantik kan rumah baru tu. So Mel tak nak kawan papa. Tapi okey juga tak nak kawan papa. Jadi papa hantar dia kat rumah je lah. Tak ada lah nak layan permintaan dia apa-apa. Jadi rasanya sampai sini sajalah perkongsian tentang Mel merajuk. Tak nak kawan papa. Sabudal. Hei, apa kau ngoyang? Jatuh nanti. Mel, tak nak cakap apa-apa ke? Cakap lah dia guys. Guys, dia dah cakap dah guys. Dia dah cakap guys. Dia tak nak cakap tadi, balik ah. Kat mana? Oh, jajan viral. Ingat kena Cik Ipah tadi. So, Mel kata nak beli jajan viral. Nak beli jajan viral. Nak pergi jajan viral. Nak beli apa? Beli banyak-banyak. Tak payahlah banyak sangat. So, kita balik dulu lah. Sebab jajan viral tu bukan je kat sini. Jajan viral tu dekat Sentosa. Sekarang
Guys, men nak ajak papa pergi jajan viral sekarang guys. Sekarang kena ajak mama. Ha? Apa dia? Ha? Ajaklah mama. Bab-bab tu kena mama, bukan papa. Kalau bab-bab tu kena mama, bukan papa. Ni merajuk guys. Nak pergi jajan viral, sepak je basikal. Oh, ganas anak perempuan aku ni. Oi. Oh, barah. So, dia nak ajak papa pergi jajan viral. Itu dia punya apa? Dia punya kena apa namanya tu ya? Kena denda lah. Papa kena denda bawa dia pergi jajan viral. Dia nak beli jajan banyak-banyak. Tu tengok Cem. Main tongkat papa. Dia boleh main tongkat papa tu. Pelik-pelik je Cem. Cem! Weh, tongkat tu jangan main jauh. Ha? Bukan je. So, tak ada apa rasanya yang kita nak kongsikan lagi. Gelagak anak-anak. Terima kasih kerana sudi menonton. Assalamualaikum. Bye-bye.